nasihat apa lagi pada orang macam ni? Dalam sejarah moden Amerika Syarikat, Tan Sri, tidak pernah ada Presiden Amerika yang mampu menghentikan keganasan Israel. Dan Presiden Trump adalah orang yang membenarkan genosid berlaku di Gaza. Apa masalah yang membuatkan kita sanggup berkompromi? Nama alasan Chairman ASEAN dan sebagainya untuk membenarkan seorang penjenayah perang jejak kaki ke tanah air kita. Kita tahu Presiden Trump memiliki banyak kes-kes dakwaan yang membuatkan Israel boleh blackmail beliau. Nak nasihat apa lagi pada orang macam ni? Macam curah air ke daun keladi. Jadi tiada masalah sebenarnya untuk menjemput Trump hadir ke Malaysia atas apa jua kapasiti sekalipun. Jadi saya tak bersetuju dengan Ledang, saya tak bersetuju dengan Kusuma Putra. Soalannya, apa masalah yang membuatkan Kusuma Putra sanggup berkompromi? Okey, itu soalan. Tuan Speaker, Hamas menyambut baik 20-point plan yang diberikan oleh Donald Trump. Hamas. Jadi kenapa kita tak bantu, kita tak sokong pendirian ini? Janganlah kita jadi lebih Hamas daripada Hamas ni, kan pasal? Kita bantu, kita sokong. Kita ingin mencapai perdamaian di Palestin. Jadi kehadiran Donald Trump di Kuala Lumpur ini, kita lihat dari segi objektifnya. Sebagai ASEAN, berapa macam. Jangan kita terlalu memikirkan soal perkara-perkara yang, memang kita concern tentang apa yang berlaku di Palestin. Tapi faedah dan juga hubungan dagang kita, hubungan pelaburan ASEAN dan juga Amerika cukup besar. Dan Malaysia ini dengan Amerika Syarikat dan Speaker adalah dia sebagai satu negara yang memberi pelaburan yang terbesar, the largest investment country kepada Malaysia dan juga ASEAN ini. Jadi kita lihat daripada sudut ekonomi. Tetapi insya-Allah dengan pendirian tegas yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Luar sendiri, kita cukup optimis dan cukup yakin bahawa Donald Trump ini bersama-sama dengan sebuah negara sepemikiran dengan Qatar, dengan Mesir, sentiasa mencari jalan untuk mencari perdamaian di Palestin itu. Jadi jangan jadi Hamas lebih daripada Hamas ya. Terima kasih. Kita pertahankan kedaulatan Palestin.